أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين يا رب العالمين. Semoga hari ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Seperti yang sedia tadi saya maklum saya adalah ustaz lagi seorang yang akan terangkan subjek topik kita ni juga. Kan jadi Ana dengan beliau lah ada berkenaan bahasa Arabnya kan. Uh, Cuma beliau tak dapat hadir, jadi saya cuba teruskan dulu kelas kita. InsyaAllah untuk next session ada ustaz tu lagi seorang lah untuk join kelas kita. Okey, apa yang akan kita belajar untuk kelas kita pada bulan Ramadan ini? Sekejap, boleh nampak semua? Kalau tak nampak nanti boleh bagi tahu Okey, so kalau yang tak nampak slide boleh bagi tahu So yang kita akan belajar adalah mengerti bacaan salat dan Al-Fatihah melalui bahasa Arab. Maknanya dekat sini ada beberapa benda yang akan kita belajar dari mula takbiratul ihram eh, sehingga salam. Kemudian bacaan-bacaan yang wajib dibaca atau kita sebut rukun qauli di dalam solat beserta maksudnya. Terlebih dari rukun qauli ini ada di antaranya surah Al-Fatihah kan. Maka lebih memaknai kerana disebutkan salah satu yang menyebabkan kita khusyuk di dalam solat iaitu salah satunya adalah memahami maksud bacaan apa yang kita baca. Ya, jadi sebenarnya yang berkenaan bahasa Arab ni saya lah. Tapi ada lagi ustaz seorang yang menerangkan secara tata cara solat. Okey, secara fiqahnya lah. Jadi hari ini saya akan tunjukkan sebenarnya apa yang akan kita belajar untuk sesi yang seterusnya. Okey. Yang pertama, eh, Allah, nampak tak Ni perjalanan ilmu kita Okey. Yang pertama, apa yang akan kita belajar adalah uh, sesi yang pertama berkenaan taharah dan solat. Kita semua tahu cara syarat sah untuk kita solat salah satunya dengan mengetahui macam mana cara taharah. Kerana solat itu kita kena berada dalam keadaan suci. Suci ni maksudnya suci daripada hadas dan suci daripada najis. Ketika kita dah suci daripada hadas dan najis, kita dah tak berhadas, kita dah tak bernajis, maknanya kita barulah kita solat dalam keadaan suci menghadap Allah Subhanahu Wa Taala macam tu Jadi macam mana cara kita bersuci ni? Sebab itu kita perlu belajar taharah. Jadi dalam taharah ni kita akan belajar macam mana secara ringkasnya iaitu cara kita bersuci daripada hadas dan daripada najis. Macam tu Okey, jadi untuk sesi yang pertama ni adalah berkenaan rukniyat apa yang akan kita belajar ke hadapan lah. Berkenaan taharah dan solat. Kenapa ada taharah Ustaz? Kenapa tak terus kepada solat? Macam tadi maknanya kita salah satu untuk kita sah solat kita adalah mengetahui macam mana tata cara kita bersuci. Sebab tu kita sebelum kita terus masuk kepada bab solat kan, bacaan-bacaan di dalam solat yang wajib kalau yang sunat sedia kita maklum sebab yang wajib ni sekurang-kurangnya kita tahu makna atau maksud daripada apa yang kita baca tu.
Macam tu Jadi hari ini apa yang akan kita belajar Ustaz? Hari ini kita akan belajar yang pertama adalah rukmat besar, tahrah dan salat. Okey, apa yang akan kita belajar pada pertemuan berikutnya iaitu berkenaan taharah. Apa itu taharah? Macam tadi saya sebut taharah maksudnya suci di antaranya kan. Suci daripada hadas dan daripada najis. Maknanya ketika kita dah suci, kita dah tak bernajis, dalam keadaan tak ada bernajis dan tak ada dalam keadaan berhadas, barulah kita boleh solat. Barulah kita dikira sebagai suci. Dan kalau kita dalam keadaan berhadas, macam mana cara kita untuk menyucikan hadas tersebut? Adakah hadas tersebut hadasnya kecil? Seperti kita dalam keadaan berwuduk, sebab itu wuduk ini menjadi syarat sah untuk kita salat. Macam mana cara kita berwuduk yang betul, Ustaz? Kemudian berkenaan airnya. Air apa yang kita boleh gunakan? Air apa yang kita tak boleh gunakan? Sebab tu, untuk sesi yang berikutnya, kita akan bahas berkenaan secara tahrah dari awal hingga akhir. Dari air yang boleh kita gunakan, air yang tak boleh kita gunakan. Air itu nanti kita gunakan untuk menyucikan najis dan untuk menyucikan hadas. Kalau kita dalam keadaan bernajis kan, so najis tu nanti ada najis mukhalladhah, ada najis mutawassithah, ada najis mukhaffafah, najis ringan. Cara dia macam mana menyucikannya? Ustaz, saya dalam keadaan bernajis, najis apa ni kita kena tahu? Adakah dia najis yang ringan atau dia mutawassithah, dia najis pertengahan, atau dia dalam najis yang mughalladhah, dia najis yang besar? Maknanya kita kena tahu cara menyucikan dia. Atau kita dalam keadaan berhadas. Hadas besar, caranya menyucikannya dengan mandi. Macam mana caranya? Kemudian atau kita dalam keadaan berhadas kecil, kita dalam keadaan tak berwuduk. Macam mana cara kita mensucikannya? Maknanya ketika kita dah tahu macam mana cara kita menyucikan badan kita daripada hadis dan daripada hadas dan daripada najis, asif hadas dan najis. Maknanya barulah kita boleh terus kepada masuk berkenaan bab salat. Sebab tu salat dengan taharah ni dia tak dapat diasingkan. Itu salah satu kenapa kita terus ambil tajuk taharah ni. Kerana penting ni. Kan? Dalam keadaan sebab banyak daripada kita berkenaan air-air ni kadang-kadang dia dah bercampur, dah jadi musta'mal dia. Adakah air ini dia air bernajis, adakah air tu. Jadi perlu kenapa? Kerana air ini yang nanti kita belajar, yang mana air ini cara kita untuk kita menyucikan badan kita daripada hadas dan daripada najis. Kalau hadas kecil, macam mana cara kita menyucikan? Hadas besar, macam mana cara kita menyucikan? Kita terkena najis kecil, najis besar atau najis pertengahan tadi, mutawassithah. Macam mana cara kita menyucikan? Maknanya kalau kita dah okey berkenaan taharah, asif dan lain saya slow ya. Allah. Okey, maknanya kalau kita dah okey berkenaan taharah, barulah kita terus masuk pada sesi yang berikutnya. Iaitu berkenaan rukun qauli. Sama-sama kita tahu dalam solat, hal yang menjadi kewajiban atau wajib di dalam solat apabila kita tahu tiga rukun di dalam solat. Yang mana kalau kita himpunkan sebenarnya dia rukun 13 kan. Kita dah belajar juga daripada sekolah menengah kan. Maknanya berkenaan rukun 13 ni. Cuma kita dekat sini kita tekankan lagi berkenaan rukun qaulinya. Jadi ada tiga rukun. Perbuatan yang berada di dalam lisan atau kita sebut dengan rukun qauli, ucapan, bacaan. Apa-apa saja yang wajib, apa-apa saja yang tak wajib. Maknanya kita boleh apa kita sebut, kalau dalam keadaan kita tak baca sebenarnya dia tak apa kerana dia bacaan yang sunat. Kan? Jadi rukun qauli yang dekat sini adalah bacaan-bacaan yang wajib di dalam salat, tak boleh tak. Yang ni yang akan kita bahas berkenaan secara harfiah. Makna harfiah ni adalah kata per kata di dalam surah Al-Fatihah. Kenapa? Kerana salah satu yang menyebabkan kita khusyuk di dalam solat adalah mengetahui maksudnya. Kenapa? Kerana qalbi, hati kita dengan lisan kita, kalau dia
secara, kalau kata Imam Al-Ghazali sebut, cara apa, untuk ada beberapa cara untuk kita dapat mencuba khusyuk di dalam solat. Salah satunya adalah dengan mengetahui maksud. Macam tu kan. Jadi apa yang kita baca ni, kalau biasanya kalau kita tak tahu maksud, maka hati kita akan ke mana-mana kan. Kepala kita akan ke mana-mana. Jadi salah satu cara untuk kita nak kuatkan atau kita nak jadikan satu line antara lisan dengan qalbi, hati kita, di antaranya kita tahu maksudnya. Maknanya masa kita sebut contoh pada takbiratul ihram, Allahu Akbar, hati kita macam mana? Apa yang kita mesti ingat ketika kita sebut Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kita bahas berkenaan harfiah, kata per kata yang ada di dalam surah Al-Fatihah, maknanya kita dapat maknanya apa yang kita baca tu, jadi rasa nampak bacaan kita tu lebih bermakna. Ini yang kita maksudkan tadi. Dan kita nak cuba salah satunya selepas belajar ni, apa yang kita baca di dalam solat, yang tu kita faham dan kita tahu macam tadi berkenaan subjek besar dia, topik besar iaitu berkenaan taharah, berkenaan bacaan-bacaan yang wajib di dalam solat. Yang ni yang wajib sebab yang sunat banyak kan. Cuma yang wajib saja yang kita tekankan dekat sini, kita kena tahu makna bacaan yang wajib tadi. Start daripada takbiratul ihram. Apa itu takbiratul ihram? Adakah ianya gerakan, atau ianya sesuatu yang muncul di dalam hati, atau ianya adalah satu ucapan, bacaan? Kan? Macam tu. Okey. Berikutnya, kalau kita nanti dah bahas berkenaan perkataan, kemudian yang biasa terjadi apa kesalahan dalam membaca, kerana di antaranya, kalau yang ni kan ada beberapa perkataan nanti yang kalau kita sebutan dia tak sesuai, maka ada beberapa perkataan yang berbeza maksudnya. Contoh seperti kita sebut, apa beza iyyaka dengan iyyaka, kan? Kalau kita sebut iyyaka, bermakna hanya kepada engkau. Iyyaka na'budu, hanya kepada engkau kami menyembah ya Allah. Tapi kalau kita sebut iyyaka tanpa dengan syaddah atau tasydidnya, maka cahaya matahari yang kami sembah nak budu. Jadi dia lain maksudnya, kan? Ataupun an'amta alaihim, an'amta, engkau beri nikmat ya Allah ke atas mereka. Maka kita baca an'amtu, saya beri nikmat. Maka ada beberapa perkataan, walaupun tak semua, ada beberapa perkataan yang mana kalau dia berubah makhrajnya atau dia berubah harakat barisnya, maka maksudnya berubah. Ini di antaranya kita kena tahu, kerana kalau untuk ayat pendek, surat-surat yang pendek itu dimaafkan kerana dia salah satu bacaan yang sunat. Tapi kalau berkenaan Fatihah, bacaan tahiyat, maka ini adalah satu kewajiban rukun qauli di dalam salat yang kita kena betul bacaannya. Kemudian kita tambah lagi satu, iaitu kita tahu maksudnya. Macam tu. Ini nanti kita akan belajar pada sesi yang ketiga nanti. Berikutnya, berkenaan rukun qauli yang kedua. Tadi berkenaan Al-Fatihah sahaja, khas, satu-satu perkata, kemudian kesalahan yang sering kita baca, yang tak tepat, yang dapat merubah maksud. Jadi, yang sesi yang berikutnya itu berkenaan rukun qauli selain daripada Al-Fatihah. Maknanya rukun qauli tadi ada 5, takbiratul ihram. Yang ni kena betul sebutan tadi, Allahu Akbar. Kemudian yang kedua adalah bacaan surah Al-Fatihah. Maknanya kalau iftitah tu menjadi sunat lah. Yang tu kita dah apa tak jelaskan sangat sebab kita dekat sini dia fokus kita kepada rukun yang wajib bacaannya dan mengetahui maksudnya, maknanya. Okey, yang kedua ada tadi takbiratul ihramnya kena betul, kan? Kemudian tahiyatnya, tentunya ini pada tahiyat yang terakhir, daripada at-tahiyyatul hajah tu, adakah dia syaddah ataupun tidak. Jadi kalau boleh nanti, boleh berkenaan bahasa Arabnya saya lah. Tapi berkenaan fiqahnya mungkin nanti ada ustaz yang lain.
Tapi itulah hari ini beliau tak dapat hadir ya. InsyaAllah mana-mana yang ada dulu nanti saya cuba terangkan lah. Okey, berikutnya tadi apa? Berkenaan bacaan tahiyat daripada at-tahiyatul, adakah at-tah atau atta sahaja atau atta, contoh kan. Kerana setiap rukun qauli ini adalah betul harakat baris, kemudian betul tanda syaddahnya, tasydidnya, yang ketiga betul makhrajnya. Jadi di antara bacaan-bacaan ni kita cuba untuk membetulkan bacaan kita dan mengetahui maksudnya hingga kepada salam. Salam yang pertama tentunya. Salam yang kedua dah jadi sunat. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam yang ke kanan tu. Kerana dia menjadi wajib. Tak boleh tak di dalam solat. Okey. Apa yang kita belajar pada sesi yang berikutnya iaitu memahami rukun fi'li dan qalbi, perbuatan-perbuatan yang wajib di dalam salat. Kan macam contohnya kalau qalbi niat, tak boleh tak ada niat bila kita mulakan niat, kan. Kemudian berdiri betul, ada rukuk, iktidal, sujud dan seterusnya. Maka selain daripada qauli ada perbuatan yang ada di dalam perbuatan di dalam salat dan perbuatan di dalam hati. Okey, yang berikutnya adalah syarat sah salat dan perkara yang membatalkan salat. Ada beberapa perkara sah salat, di antaranya tadi berwudu dulu, suci daripada hadas, suci daripada najis, barulah kita dalam keadaan suci baru kita salat, maknanya kita bertemu dengan Allah dalam keadaan bersuci, dan beberapa hal yang lain tentunya. Kemudian perkara yang membatalkan solat, yang secara tak sedar apa yang kita buat sebenarnya dah solat kita tu dah batal, kan. Contohnya keluar huruf yang lain selain daripada bacaan-bacaan salat, kerana keluar perkataan yang lain di dalam solat menyebabkan solat itu kita batal. Secara sengaja, lain secara tak sengaja, macam batuk, ini tak sengaja lah kan. Tapi kalau secara sengaja, eh, yang kita keluarkan, contohnya batuk kita buat, bukan batuk yang betul, kita buat-buat. Contohnya kan. Maka yang itu menjadi perkara yang membatalkan solat kerana dia sengaja mengeluarkan perkataan lain selain dari perkataan yang doa yang dikenakan dalam solat. Lain tak sengaja, macam contoh tiba-tiba kita bersin atau tiba-tiba kita batuk, ini dalam keadaan tak sengaja. Ada lagi contohnya apa yang biasa kita buat, bergerak 3 kali berturut-turut, kan. Kadang-kadang kita tak sedar adakah kita dalam keadaan gatal. Kan? Ada caranya sebenarnya. Tapi kerana kita tak jaga perbuatan tu lebih daripada 3 kali, satu, dua, tiga perbuatan yang sama, eh, macam mana cara kiraan dia? Kan? Dalam 7 anggota tubuh tu yang bergerak. Ataupun ada nyamuk, kita meniup-niup, kan. Uff, dah keluar dah huruf huruf apa tu? Hauf, eh? Huruf ha, huruf waw, huruf fa, dah jadi beberapa huruf, kan. Maknanya kalau keluar dia, maknanya batal kerana dilakukan secara sengaja, mengeluarkan perkataan yang lain di dalam solat. Inilah poin-poin apa yang kita belajar. Kemudian adalah solusi kesalahan lazim dan kafiat sujud sahwi. Bila-bila kita buat sujud sahwi itu, dan apa bacaan di dalam sujud sahwi. Kenapa sujud sahwi ini dilakukan? Bila? Salah satunya apa yang biasa yang terjadi, kita lupa rakaat. Rakaat pertama masih okey lagi. Rakaat kedua, dah mula dah kita. Ni dua ke tiga, tiga ke dua, macam mana cara kita lakukan? Kan. Ataupun ada yang kita biasa masa rakaat yang kedua tu tak tahiyat, pada contoh keadaan solat yang 3 rakaat ataupun yang 4 rakaat, kita terus bangun, kan. Macam mana keadaan solat kita tu? Jadi dekat sini adalah perbuatan-perbuatan yang biasanya salah yang kita lakukan di dalam solat, macam mana solution dia.
Kemudian bila kita nak buat sujud sahwi, cara-cara dia dan doa dia. Okey. Yang terakhir adalah dah makna bacaan sunat dan zikir di dalam salat. Ini baru bacaan-bacaan sunat dari mula. Iftitah, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Nanti kita belajar sama-sama sikit-sikit perbezaan fa dan sa. Kan ni selama Ramadan lah. Alhamdulillah sambil-sambil di bulan Ramadan ni sambil-sambil tu kita belajar doa-doa di dalam salat juga kan. Ni apa yang dah kita belajar, akan kita belajar nanti. Jadi inilah roadmap besar dia. Daripada taharah, kemudian bacaan-bacaan di dalam salat, serta kita tahu maksudnya, kemudian tata cara salat daripada takbiratul ihram, niat, hingga kepada salam. Inilah dia tadi, hubungan kesucian taharah dengan kesempurnaan salat. Di antaranya ni, sebelum kita mula kepada kesempurnaan salat, kita kena tahu dulu macam mana cara kita menyucikan diri daripada jis dan hadas. Tentunya dengan air yang diperbolehkan tadi. Dan nanti kita akan belajar juga. Air ni boleh tak? Tiba-tiba kita teringat kan? Kita nak, kita kencing, istinja, dalam keadaan kencing kita, kemudian kita basuh dengan TO, adakah dia dikira suci ataupun tidak? Ataupun air yang kita gunakan ni, Ustaz, air yang saya gunakan ni adalah air ni Ustaz. Macam mana agak-agak keadaan air ni? Kadang kita tak sedar air itu dah musta'mal kan. Maknanya bekasan daripada wuduk kita. Contoh, biasa ada air dalam paldi, kita letak dekat depan kan. Kalau ada majlis ke, untuk memudahkan orang solat, kita letakkan paldi dekat depan. Satu paldi, kita buka pipe, kemudian kita ambil air itu. Secara tak sedar, ada beberapa sebahagian air yang digunakan tadi, contohnya lah, kita basuh muka kan, masa kita ambil wuduk, bekasan air ni tadi, dia jatuh ke dalam air yang ada dalam paldi tu. Maka keadaan air tadi tu dah mustakmal sebenarnya. Dah tak boleh kita gunakan untuk berwuduk lagi. Jadi kena jaga air ni betul-betul. Kan, lebih senang sebenarnya terus pipe dia. Ke terus pada air pipe. Jadi kalau kita nak tampung air itu, maka eloknya air itu tampungan kita tu lebih daripada 2 kolah. Nanti kita akan terangkan apa tu 2 kolah. Volume dia tu macam mana? Tinggi, panjang dia tu macam mana? Lebar dia tu macam mana? Sebab perlu. Kerana kita secara tak sedar macam tadi, keadaan air itu sebenarnya dah berubah atau dah jadi mustakmal. Yang biasa kita terlupakan, contohnya kita dah, contohnya air dalam paldi tadi kita dah tampung dah. Kita dah buka pipe, kita tampung, kita ambil wuduk. Secara tak sengaja, contohnya masa kita basuh muka, air bekasan yang ada pada wajah kita jatuh ke dalam air dan yang berada dalam paldi yang tersebut. Kemudian air itu sebenarnya dah tidak boleh lagi digunakan untuk bersuci. Bahkan kita tak boleh gunakan lagi untuk kita menyucikan daripada buang air besar dan kecil, kencing dan apa kita sebut, berak kita. Tak boleh dah. Kenapa? Kerana untuk dapat menyucikan kita istinja, maksudnya keluar dari depan atau jalan belakang, harus dengan air yang suci lagi menyucikan. Tak boleh dengan teh tiba kan. Tak ada air lain, Ustaz, air sirap. Boleh tak kita nak basuh kencing? Maka tak suci lagi air tersebut. Kerana dia suci untuk diminum boleh, tapi tidak menyucikan. Namanya dia air yang tahir, ghair mutahhir. Kan ada tahirun, mutahhirun, tahirun, ghair mutahhirun, musyammas. Kemudian ada air mutannajis. Kita secara tak sedar kan. Kalau airnya sedikit, jatuh najis, adakah dia teh cicak ke apa? Kalau airnya dalam keadaan sikit, tak perlu berubah air dia. Maksudnya air itu tak bau, air itu tak berubah warnanya. Tapi air itu dah disebut dengan air mutan najis. Kenapa? Kerana air itu kurang daripada 2 kulah. Nanti kita akan bahas juga. Kadar 2 kulah tu sebenarnya macam mana, Ustaz? Kan? Inilah yang kita belajar tadi. Fasa persediaan adalah tahu dulu macam mana cara kita menyucikan diri daripada najis,
Dan hadas sebagai syarat utama sebelum menghadap Allah. Maknanya kita menghadap Allah ni atau salat ni dalam keadaan kita tidak bernajis dan dalam keadaan kita tidak berhadas. Kalaupun kita dalam keadaan bernajis, maka kita tahu macam mana cara kita menyucikan najis tersebut dan macam mana cara kita menyucikan hadas tersebut. Kalau najis kecil, kita kena tahu dulu ni najis apa. Najis kecil, cara menyucikan dia macam ni. Oh, ni najis besar, cara menyucikan dia macam ni. Oh, ni najis pertengahan, mutawasid. Maka cara menyucikan dia macam ni. Oh, saya dalam keadaan berjunub, Ustaz. Saya dalam keadaan haid, nifas, wiladah dan sebagainya. Maka cara menyucikan kita macam dengan mandi tadi. Kemudian, apa? Menyucikan daripada hadis dan hadas, daripada najis dan hadas tentunya dengan air yang suci lagi menyucikan. Atau senang biasa kita dengar air yang mutlak. Jadi kita akan belajar juga apa tu air mutlak itu sebenarnya. Dan apa sebab air ini tidak boleh digunakan lagi. Apa sebab dia menjadi musta'mal. Apa sebab dia air ini menjadi air mutan najis. Maknanya dah bercampur dengan najis kan. Bila dia bercampur dengan najis ni, masih boleh digunakan. Bila dia tak boleh lagi digunakan. Macam tadi contohnya kalau ada teh cecah, kalau air itu sedikit, kurang daripada 2 kula, walaupun air itu tak berubah, maknanya air itu dah jadi air najis. Kita kena tukar, kita kena ganti kan. Tiba-tiba kita tengok dalam paldi kita, dari teh cecah kan, air itu kurang, air yang sedikit. Makna sedikit ni kurang daripada 2 kula. Nah, air itu tak boleh kita guna lagi. Tapi kalau air itu banyak, lebih daripada 2 kula, biasa kita tengok depan-depan masjid ada kan. Yang orang boleh terus ambil wuduk di dalam kolah tu atau di dalam kolam tu menandakan air itu lebih daripada 2 kula. Jadi kalau ada najis tetapi dia tidak berubah rasa, bau, tidak berubah warna, masih boleh digunakan. Tapi kalau air sedikit tak boleh. Terkena najis, air yang sedikit, adakah dia berubah tak berubah? Warnanya, rasanya, baunya tak berubah, maka dia dinamakan air mutan najis juga. Tak boleh kita gunakan lagi. Untuk basuh kencing pun tak boleh. Atau kita tengok dulu keadaan apa paldi kita. Kita tengok adakah dia dalam keadaan air itu mutlak atau air itu mustakmal. Terlebih mustakmal tadi kita tak tahu kan. Kita ingat contohnya kita pergi mana-mana apa kita sebut mana-mana hammam bilik air, kita tengok ada air dalam paldi, tempat penampungan yang kecil. Kemudian kita ambil air itu, adakah syak kita, ban kita, eh? apa kita sebut ban ni, air ini adakah dia mustakmal atau tidak. Kerana kalau dia mustakmal, kita agak-agak lah masa kita basuh kencing tadi, adakah percikan dia terkena dengan air yang penampungan tadi atau tidak. Kerana kalau dia dah bercampur tadi, macam biasa tadi apa, yang terjadi kita, contohnya basuh muka kan, air bekasan wuduk kita tu jatuh dengan air yang lain, air yang kita tampung dalam paldi tersebut, maka air tersebut dinamakan air uh, musta'mal, air yang bercampur dengan bekasan wuduk kita, dah tak boleh kita guna lagi. Jadi senang macam tadi kita sebut dengan pipe senang kan. Jadi air itu turun je, tak ada naik lagi, turun dia. Kan? Atau lebih sedang contohnya air-air yang banyak kan, air sungai ke, itu boleh lah terus. Sekali dengan mandi lah terus terus wuduk kan. Okey, berikutnya fasa pelaksanaan melaksanakan rukun solat. Kita tahu yang wajib-wajib di dalam solat ni iaitu rukun qalbi. Apa itu rukun qalbi? Perbuatan yang muncul daripada hati. Di antaranya niat tadi. Macam mana kita niat yang betul di dalam solat, bila kita lakukan, apa niat yang kita ucapkan. Kemudian fi'li, perbuatan-perbuatan yang wajib di dalam solat. Tu start dari yang tadi berdiri betul. Kerana tak boleh kita takbiratul ihram tengok imam kan dah baca. Contohnya dah sampai dah waladdallin amin bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad, kita baru wuduk kan, tiba-tiba sedang dalam keadaan terburu-buru kita, lepas tu takbir terus Allahu akbar, itu tak boleh dia. Kerana takbiratul ihram ini dilakukan dengan syarat kita dah berada berdiri betul. Maknanya hati kita dah mantap kita kepada Allah, tak ada tinggal lain, dan dada kita, badan kita dah menghadap kiblat. Barulah kita takbiratul ihram. Jadi tak boleh dia sambil kita berjalan kan, tiba-tiba sebab kita nak kejar imam tadi kan, lepas tu kita takbir sambil berjalan, maka itu tidak diperbolehkan.
Kemudian rukun qalbi. Tadi dah di hati, rukun fi'li perbuatan dan rukun qauli bacaan-bacaan yang wajib di dalam salat. Start daripada takbiratul ihram. Maknanya yang sekarang yang kita perdebatkan adalah ustaz dia cara angkat tangan dia macam ni, cara angkat tangan dia macam ni. Sebenarnya bukan pada angkat tangan takbiratul ihram tu. Adakah dia mengangkat tangan yang berbeza tu, salat dia tetap sah. Apa yang menyebabkan perbezaan adalah ada tak dia sebut Allahu Akbar masa dia takbir. Oh dia tak bunyi, ada yang tak boleh. Kerana tu kita kena tahu dulu. Uh, Posisi perbuatan ni dekat mana? Adakah dia dekat hati atau perbuatan atau pada bacaan? Contohnya seperti tadi, takbiratul ihram. Masa kita ingat takbiratul ihram, perbuatan kan angkat tangan Allah Allah. Tapi bukan. Yang betulnya apa? Bacaan tu. Ada tak dia baca Allahu Akbar masa angkat tangan tadi tu? Maka kalau dia tak baca, salat dia tak sah. Kenapa? Kerana bacaan Allahu Akbar tadi ataupun takbiratul ihram tadi adalah pada rukun qauli. Tu dia. Sebutan tadi. Allahu Akbar. Maka sebutan ni kena betul. Allahu Akbar. Kerana dia menjadi salah satu yang wajib. Sedangkan takbir yang lain, takbir yang memisah antara rukun, contohnya takbir daripada berdiri betul hingga kepada sujud kan. Yang tu sunat. Tak baca tak apa. Tak baca lebih baik kan. Tapi tu sunat. Hanya pada takbir yang pertama atau takbiratul ihram yang wajib kena baca. Yang tak baca tu, angkat tangan je. Senyap. Tak boleh. Kerana takbiratul ihram tu lagi sekali bukan pada perbuatan, bukan pada angkat tangannya. Sebenarnya pada dia ada baca ke tidak. Itu dia poinnya. Okey, berikutnya dengan kefahaman bahasa yang mendalam. Nanti kita akan bahas satu kata per satu kata. Kalau ada yang pernah ambil bahasa Arab, kan menarik kalau kita belajar ni. Ah, eh. Kenapa? Tapi kalau lebih dalam ada juga namanya i'rab, i'rab bahasa Al-Quran. Barisnya kenapa depan? Kenapa contohnya pada lafaz Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu barisnya baris depan. Apa sebab dia baris depan? Ya dah, itu menarik dari sudut i'rab. Tapi kita tak bahas i'rab je ya. Ah, Kenapa contohnya innallaha ma'as sabirin? Ada Allahu, ada Allah. Kenapa Allah dekat sini? Kenapa Allahu? Ada Bismillahirrahmanirrahim dekat sini. Allahi barisnya bawah. Jadi lafaz jalalah Allah. Eh, Boleh Allahu barisnya depan, Allah barisnya atas, Allahi barisnya bawah. Kenapa? Ini bahasan i'rab ni, bahasan nahunya. Cuma kita tak mendalam sangat dekat situlah. Sekadar kita tahu bacaan yang kita sebut. Bismillahirrahmanirrahim. Apa itu Rahman? Apa itu Rahim? Ya. Dengan nama Allah, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pemurah, penyayang. Apa membezakan Rahman dengan Rahim? Kan? Contohnya kalau Rahman dekat dunia sahaja, Rahim dunia wal akhirah. Ada balasan-balasan yang uh, bukan di kalangan kita orang Islam atau kita sebut dengan non-Muslim, maka mereka mendapatkan semua ganjaran di dunia sahaja. Sedangkan kita yang mengakui bahawa Allah itu Tuhan kita, La ilaha illallah, dan kita bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah, Muhammad Rasulullah, La ilaha illallah, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka kita akan mendapatkan ganjaran dunia wal akhirah. Macam tu beza antara Rahim dengan Rahman dengan Rahim. Kalau Rahman semua makhluk di dunia sahaja, sedangkan Rahim khas kepada umat Islam sahaja. Sebab tu orang yang non-Muslim ni terus Allah balaskan perbuatan baik-baiknya di dunia. Jadi kalau ada soalan dari Ustaz, kenapa dia maksudnya bukan dalam keadaan Islam, tapi kita tengok apa kita sebut, dimudahkan rezeki oleh Allah, kehidupannya ni kenapa? Kenapa baik semua Allah balaskan di dunia, sedangkan kita eh, yang beragama Islam, yang bersaksi bahawa Allah adalah Tuhan kita, kita bersaksi bahawa Nabi Muhammad adalah pesuruh Allah, utusan Allah, maka insya-Allah kita akan mendapatkan balasan ganjaran daripada Allah dunia wal akhirah. Macam tu. Okey, berikutnya
Inilah matlamat kita mencapai khusyuk melalui lisan yang menyebut dan akal yang mengerti. Maknanya apa yang kita baca kita faham, semoga dengan selepas belajar ni dapat menambahkan kekhusyukan kita dalam solat. Salah satunya macam Imam Ghazali sebut dalam Ihya Ulumuddin, di antaranya yang dapat menyebabkan kita khusyuk dalam solat, faham yang kita baca. Tapi yang rukun qauli sahaja macam tu. Maknanya yang wajib-wajib sebab bacaan sunat banyak kan. Tu. Jadi keadaan rukun-rukun ni yang tak boleh kita skip. Tiba-tiba kita solat, Fatihah kita tak baca, maka itu tak boleh kan. Tetapi kalau ayat Quran selepas Fatihah, surah-surah pendek atau surah-surah lazim yang kita baca, maka ada kesilapan, kesalahan, maka insya-Allah Allah memaafkan. Dia tak jadi apa, tak sah salat disebabkan tu. Atau kita tak baca iftitah kan. Jadi kita ambil yang menjadi rukun atau yang menjadi wajib sahaja. Berikutnya ini nanti kita akan belajar untuk sesi yang berikutnya berkenaan penyucian zahir ni proses menyucikan diri, pakaian dan tempat daripada najis di keadaan kita suci ni, badan kita kena suci ketika kita menghadap Allah, pakaian kita pun sama dalam keadaan dia tidak bernajis kan. Janganlah dalam perkataan pakaian tu kotor atau dia dalam keadaan bernajis, tak boleh. Maknanya diri kita kena suci, pakaian kita kena suci, tempat yang kita sujud, tempat yang kita buat untuk solat tu kena suci. Suci daripada apa? Suci daripada najis. Kalau badan, suci daripada hadas dan najis. Kerana tempat dengan pakaian tak akan berhadas dia. Dia najis dia. Kalau badan kita, sebelum kita berhadap Allah, maknanya kita kena suci badan daripada najis dan suci badan daripada hadas. Sedangkan pakaian yang kita pakai ini suci daripada najis. Kemudian tempat sekurang-kurangnya tempat tu tempat apa? Tempat batasan kita sujud tu. Hingga ke sujud, tempat tu kena suci daripada najis juga. Macam tu. Kalau kiri kanan tiba-tiba pun najis, maka itu dimaafkan Jadi batasan dia adalah contohnya dekat tepi kita, sebelah kita kan. Tai cicak dekat situ kan. Kita jangan salat sebelah situ. Tapi batasan untuk sujud kita tu, hingga sujud kita kena suci. Agak-agak sebesar sajadah lah. Macam tu. Kena suci daripada najis. Kalau pakaian tu bernajis macam mana? Kalau tempat tu bernajis macam mana? Kita kena tengok dulu tadi kan. Adakah dia najis yang khaffafah, yang ringan ni senanglah. Percikan air kan. Kalau yang mutawassitah macam mana? Kalau yang mughalladah macam mana? Ya. Berikutnya, inilah nanti kita akan bahas. Ini yang tadi kita sebut. Ini insyaAllah pada taharah sesi yang depan berkenaan apa itu najis mukhaffafah. Rasanya dah tahu kot. Ramai kita dah tahu bahawa itu adalah kencing bayi yang kurang daripada 2 tahun. Yang ini senang sikit kan. Kadang kita percikkan air sahaja. Kemudian kita lap sahaja, dah suci dah. Kalau najis mukhaffafah ni senang. Kalau mutawassitah ni, dia lain kan. Walaupun secara sebenarnya hampir semuanya sama. Cuma dia kena alirkan sahaja. Kalau tadi boleh dipercik-percik sahaja. Dirinjis tu. Kalau yang mutawassitah kena alirkan air. Kemudian ada najis yang mughalladhah atau najis yang berat. Dan itu kena sebut sama lah kan. 7 kali basuhan nanti Kemudian berwuduk, tata cara menyucikan anggota badan tertentu dengan air mutlak sebelum melakukan solat. Air yang tadi yang kita bahas tadi air-air yang boleh kita buat untuk wuduk. Ada air. Sebab tu kita kena tahu adakah air ini mutlak, adakah air ini musta'mal atau air dan najis. Tapi kalau musyammas ni masih boleh. Air yang dipanaskan sebab cahaya matahari kan. Jadi panas sangat air itu. Boleh tapi makruh hukumnya. Tu. Bahkan yang kajian sekarang ni, kenapa air panas ini? Salah satunya kita tak boleh digunakan. Salah satunya dapat menyebabkan rosak kulit.
Tapi dalam Islam dari dulu dah buat dia boleh untuk wudu air panas ni. Panas disebabkan cahaya matahari Panas boleh. Biasa ada kan kita rasa kalau air tu dekat luar tiba-tiba panas sangat ni. Air tu. Maka itu sah. Kita wudu sah. Tapi keadaan air tu makruh sahaja. Ah, Itu yang tadi saya beritahu. Kajian yang sekarang disebutkan kita menggunakan untuk mandi air yang panas ataupun untuk berwuduk salah satunya dapat menyebabkan rusaknya kulit kita. Kalau ada doktor kat sini rasanya boleh explain lah tu. Okey, inilah tadi memahami struktur rukun solat yang tadi ada rukun fi'li, ada rukun qalbi yang letaknya di hati ada rukun qauli, fi'li dan qalbi letak di hati, qauli bacaan, fi'li perbuatan. Sebab itu disebut kita belajar dulu sekolah menengah sebut rukun 13. Kan? Sebenarnya dia terbahagi kepada tiga je dia. Fi'li, qauli, fi'li ni apa-apa yang kita kena buat, qauli apa-apa yang kita baca, qalbi apa yang letaknya di hati. Contohnya niat tadi. Adakah dia ustaz kena sebut usalli tu? Nak sebut boleh. Maka kalau kita tak guna yang bahasa Arab pun boleh. Janji dia kena ada nanti namanya niat tu kena ada qasad, ta'arad dan ta'yin ni. Apa itu qasad, ta'arad dan ta'yin? Nanti kita akan bahas di dalam niat kena ada itu. Qasad, ta'arad dan ta'yin. Bila kita kena buat bacaannya di hati, adakah bacaannya perlu dilafazkan ataupun tidak? Itu tak semestinya. Ada sebahagian sebut dulu. Salli fardal maghribi salasa raka'atin. Boleh. Kenapa? Untuk kita buat mantapkan hati kita. Masa kita takbir, niat tu di hati sampai kan. Ada sebahagian kita takbir Allah solat apa ni kan. Sebab tu ulama-ulama memudahkan kita sebenarnya. Ulama-ulama memudahkan kita dengan membuat lafaz tu untuk memantapkan hati kita. Maknanya sebelum solat tu salli fardhal maghribi salasa raka'atin. Kenapa? Kerana masa kita solat nak mantapkan hati kita, yang ini adalah solat maghrib fardu kerana Allah. Masa niat dalam hati tu boleh dengan bahasa Melayu, tak ada masalah dia. Kerana berada di dalam hati. Apa yang kita kena ada di dalam niat tu macam tadi qasad kena ada, tarat ta'yin. Apa tu nanti kita akan bahas insya-Allah. Kemudian bacaan-bacaan yang wajib. Kan? Bacaan yang wajib dia mestinya rukun qauli inilah matlamat kita tadi di antaranya apa yang kita baca tu kita faham. Salah satunya bacaan Fatihah, sebutan-sebutan yang betul ni. Ini sama-sama kita belajar pada bulan Ramadan ni untuk membuat solat kita jadi lebih bermakna, solat kita menjadi lebih khusyuk. Kita cuba sama-sama insya-Allah selepas belajar ni dapatlah matlamat kita tu. Semoga apa yang dah kita belajar nanti dapat kita terapkan, amalkan sehingga solat kita menjadi lebih khusyuk. Di antaranya macam tadi kan. Di antaranya adalah tahu maksud apa yang kita baca. Kemudian tertib dalam solat, pergerakan solat. Yang tadi apa yang kita kena buat dari mula takbiratul ihram hingga kepada salam. Tertib ni ini termasuk rukun ni, rukun yang ke-13 yang letaknya di hati. Apa tu tertib? Ikut urutan. Mendahulukan yang dahulu dan mengkemudiankan yang kemudian. Tak boleh tiba-tiba kita uh, sujud dulu baru rukuk. Itu tak boleh. Jadi kena ikut urutan. Jadi letaknya tu dekat mana? Dekat hati. Maknanya kalau hati kita tak selari dengan perbuatan, sebab tu kadang-kadang kita terlupa. Kalau keberapa dah terlupa dah kita kan. Apa yang kita lakukan? Di antaranya tadi kalau terlupa rukun, di antaranya adalah solusinya adalah sujud sahwi. Macam mana cara perbuatan sujud sahwi ni? Apa bacaan di dalam sujud sahwi ni dan seterusnya. Hal-hal yang membatalkan solat. Dan tadi kan secara tak sedar biasanya kita dalam keadaan sengaja mengeluarkan huruf-huruf yang lain. Itu tak boleh. Kalau tak sengaja macam batuk. Tadi kan tak sengaja kan. Maka dimaafkan. Tapi yang sengaja yang sengaja itu keluarkan. Ataupun kita dalam keadaan gerak. Kalau darurah Ustaz, darurah beza lah. Dalam keadaan perang itu beza kan. Ini dalam keadaan normal. Dalam keadaan normal contohnya kita bergerak atau menggaruk kan gatal tiba-tiba kita bergerak lebih daripada 3 kali atau 3 kali betul-betul beza kita. Itulah cara dia. Kalau garuk macam mana Ustaz? Satu-satu dulu. Satu contohnya kan. Tunggu sekejap.
dua. Ni tak dikira dua, dikira satu balik. Tapi kalau satu, dua, tiga, maka dah batal. Kerana dikira dah tiga kali berturut-turut. Kenapa Ustaz sampai detail macam tu? Supaya hati kita tak lari daripada mengingat Allah. Itu salah satunya. Kan? Sebab tu kalau kita dengar, tapi kita taklah. Kan? Apa ulama'-ulama' dulu, dia tak terasa kan. Kalau gigit nyamuk pun tak terasa. Makin khusyuk je solat. Kalau kita mana ada. Kan? Nyamuk yang dekat, belum sampai lagi kita dah terganggu kan. Baru dia terbang-terbang lagi dah terganggu dah kita. Inilah yang dah kita belajar Hmm? Ada lagi tak ni? Ni matlamat kita langkah menuju perubahan. Di Ramadan kali ini, yang pertama, saya faham bacaan saya, apa yang kita baca, kita faham, kemudian bacaannya yang betul, tahu kita apa sebenarnya yang sebelum ni ada kesilapan-kesilapan kita dalam membaca, dekat mana kita sama-sama betulkan. Kemudian, kalau boleh nanti bacaan nanti boleh hantar pada saya, Ustaz, ni bacaan Fatihah saya, tolong saya mak Ustaz, insya-Allah. Nanti saya boleh tolong semak. Ini bacaan tahiyat saya Ustaz. Eh, Cuba Ustaz tolong semak bacaan saya daripada takbiratul ihram Allahu Akbar. Bacaan Al-Fatihah saya. Bacaan tahiyat saya. Adakah ianya dah betul Ustaz? Kan? Kemudian solat yang berkualiti bermula daripada taharah yang sempurna dan bacaan yang difahami. Kerana tadi kita tak tahu kalau kita dalam keadaan tak tahu solat, tiba-tiba kita dalam keadaan berhadas kita solat kan. Secara keilmuan, disiplin ilmu, maka solat kita tak sah. Kenapa? Contoh solat kita tak berwuduk kan. Mana ada solat, tak sah solat kita. Solat dalam keadaan lain darurah. Ini kita tak bincang darurat. Darurah tu beza. Hormat waktu kan. Dalam keadaan yang normal, kita tak wuduk, tiba-tiba kita pergi masjid terus solat, tak boleh. Macam tadi kerana kita kena dalam keadaan suci dulu. Dalam suci daripada hadas dan daripada najis, barulah kita boleh meneruskan solat. Kemudian, semoga usaha kecil ini menjadi wakaf ilmu yang membawa kita lebih dekat kepada pencipta di bulan yang mulia ini. Inilah sedikit kurangnya langkah yang apa kita sebut langkah pertama, langkah yang kecil kita menuju perubahan di dalam solat. Baik, siapa yang ada soalan, mungkin ada yang nak tanya, mungkin kita boleh buka 2 atau 3 soalan sebelum sebenarnya ada kelas lagi satu Mhm. Boleh siapa yang ada tanya mungkin berkenaan apa yang dah kita bentang tadi. Sila, tafaddal mashkuran. أختي زيتون كيف حالك يا أختي؟ متأخرة. بخير. الله الحمد لله. الحمد لله. Ada soalan أختي Icana? ما عندي سؤال. ما عندي سؤال. أوكي. لو عندك ما عندك السؤال Hmm, لو عندكم سؤال اسألني. Kalau soalan boleh tanyakan. Ada? SMM? Saya sebut nama dekat sini Kalau salah minta maaf Ukhti Nabila, ada soalan? Siapa ada soalan kalau nak tanya? Ukhti Nuria, ada soalan ke? Ya akhi, mana ya akhi? Ya akhwat. Ada? Atau satu soalan siapa nak bertanya? Boleh? Satu soalan. Dia bagi peluang. Siapa nak ambil peluang satu soalan? Eh, daripada apa yang kita bahas tadi. Jadi apa yang akan kita belajar tadi ada pada dekat sini Mana tadi? Tadi. Hmm. Ni Ni. Ada soalan-soalan daripada sesi yang pertama. Kali ini kita bentang secara general poin-poin dari apa yang akan kita belajar nanti. Tak ada?
Baik, kalau tak ada soalan apa-apa, insya-Allah ilmu hari ini bermanfaat Uh, untuk hari ini kita cukupkan dulu kelas kita. InsyaAllah ada masa nanti kita teruskan semula. Wallahu a'lam bissawab. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'assalamah wa ilal liqa.